Assalamualaikum guys dan selamat pagi. So hari ni merupakan hari kedua hari raya kedua. Kita dah set up meja. Kita dah pasang alas meja. So depan ni meja tempat letak menu makanan lah. So kita dah set up. So program ataupun majlis makan-makan bermula pada pukul 12.30 hari nanti dan sampai pukul 6. Ada mi kari, laksa, ayam, nasi tomato ayam masak merah dan juga sate insya-Allah Sate ada 500 cucuk insya-Allah. So para tetamu boleh duduk dekat sini. So boleh juga duduk kat belah sana tu. Ni special sikit lah, special part. So kita tunggu menu seterusnya guys. So kita baru letak menu ayam masak merah. Tada. Nice guys. So alhamdulillah cuaca baik pada pagi ni Semoga cuaca boleh kekal sebaik ini sampai ke petang insya-Allah. Okey, semalam panas. Belah-belah Changlon dengan Perlis ni dia panas Suhu boleh mencecah 40 ke 45 darjah Celsius. So semoga suhu kurangkanlah. Semoga suhu tu kuranglah pada hari ini insya-Allah. Okay guys, semoga majlis berjalan dengan lancarnya berjalan dengan baiknya. So kita doa-doakan insya-Allah guys. Okay guys, let's go. Yes. Okay guys, kita dah top up makanan Okay, yang tadi kita dah tengok ada ayam masak merah So ada nasi impit, ada mi tu tahu sumbat. Tahu sumbat ni untuk mi kari ayam masak merah guys. Ke rendang? Oh, ayam masak merah. So ini apa ni? Ketupat guys. Okay, ni timun. Oh, ni apa ni? Apa timun nama dia? carrot. Ada yang bergedil goreng kecil. Tapi bergedil bergedil tu. Okey. Macam Ayam goreng. ayam goreng tak ada. tu sambal. Okey, abang ni apa tu? Okey. Ayam goreng. Oh, kuah Apa dah bolognese? kuah spaghetti. Yang belum sup. Mantap guys, Alah mantap. sakitnya. Okey, bersama kita Bakar. Pak Su Abi ataupun Encik Abi. Dia bertugas dalam bahagian makanan guys. Telur apa telur? Telur burung. Bukan telur naga. Tong ayam. Mak biru tu ya. Okay guys, kita dah prepare untuk majlis berbuka puasa pula. Majlis open house guys. So kita tengah menunggu tetamu yang hadir sebab sekarang ni dah pukul 12. Guys, kita nak tengok siapa yang sampai dulu. Alright. Okay, tetamu yang datang awal. Tetamu yang datang awal. Okay, cukup makan. Dalam. Apa? So kuah mi kari dah ada. Okay. Jemput makan. Malam kan ni. So ada dessert dessert daripada Mak Long. Okay, ada kuih raya. So tadi kita dah susun air mineral set up meja. So ada air mineral yang mana nak minum air kosong set up meja dah letak. So ada juga air sejuk je. Air sasi.
Ada aiskrim guys, aiskrim Malaysia guys. Strawberry kan. Kita apa nama ni? Cik Ayi eh? Cik Ayu, mantap. Okay, buat peace sikit, Peace yo. Okay, bantu. Air sejuk ni. So ni family yang terawal. Alhamdulillah, syukur. Okay. Okay. Encik Abby bahagian departmen makanan. Encik Abby bahagian departmen makanan. Mantap driver tu. Tu dia punya apa ni? Bekerja keras dia eh. Dia kerja keras dia. Mantap. So masing-masing bekerjasama membantu menjayakan program kita. Okay guys. Oh. Oh. Anak kau. Oh. Anak angkat aku. So tetamu yang kedua berbangsa Cina dia kawan rapat abah lah, tapi anak Uncle Afu. Okay, itu dia guys. Okay, jemput datang. Ya, terima kasih. Anak Uncle Afu. Ambil makanan. Biar saya balik dah mat. Oh, okey. Dia baru datang. Tu dekat depan tu ada sup. Sini saya. Nasi kuara nasi. Nasi ya. Nasi tomato. Oh, Okey, tetamu kedua kita anak Uncle Afu. Okay, alhamdulillah. Okey, dia juga menjaga departmen air departmen susun makanan. Oh, departmen siram pokok package package. Siram pokok kali package. Okay guys. Okay, saya dah menunjukkan pukul 1 lebih. So kita tengah menunggu tetamu yang berikutnya. Bukan 12.30. So kita kena memastikan makanan tiada lalat tiada lalat yang singgah Okey, makan dengan aiskrim. Ambil lagi. Kau cukup agak tu saya nak test. Kek coklat. Test kalau Siapa nak Okey, orang ketiga datang. Orang ketiga. Saya Ramadan. Tengok. Orang ketiga Makan lu bumbu, makan lu. Bumbu lu. Orang ketiga mai. Kau duk talut kat dalam. Makan. Ambil lu. Ana punya ke? Wih, Ana ni. Pergi tu sana, ni ayam. Wih, dia nak makan spaghetti dah. Wih, guys ni. Wih, budak guys ni. Cukup tak? Cukup. Wih, budak guys ni. Pergi mana? Sini lah. Bolak so lu boleh ajar.
That guys ni, guys. Okey, makan cepat. Mama, aku jokang dulu. Oi. Jokang. Bismillah. Ada spaghetti ni ke? Ni. Atas. Yang atas. Ni. Atasnya. Ni spaghetti. Betul. Apa tu? Itu mie. Mi kan? Siapa dia kenal tadi? Hana. Sedap spaghetti Hana. Ni betul. Sedap spaghetti sedap. Ikutkan hampir sama je tu. Kan? Cuma ni dia keras sikit kan. So betul lah. Okay guys, bersama kita Bob Haikal Bob Haikal. Mantap guys. Okay, makan. Okay, dah. Okay, makan. Sekali boleh tak? Nak sekali boleh tak? Boleh tak? Boleh kan nak? Boleh tak? Okay, makan. Bismillah. Kali kedua guys dia makan. Kali kedua guys. Kapten nak kau? Kapten? Ya? Nak kau? Banyak harga. Okay. Ni lah. Sama-sama. Balik dulu. Dia pun tak mana. Buka pinggan je lah. Buka pinggan lah. Kamu pun dekat tu, bergedil tu. Kau atas dia. Buka atas dah. Weh, dah full sikit lah. Ingat pedas. Yo. Oh. Sate. Oh. Tak kok, duit. Sate nak ijaz berapa? Roti dekat tu. Sate guys. Sani ni. Mani, mana? Sate guys. Berapa orang? Ni ada QR tau. Boleh. Okay, kita buka sikit. Sate ayam guys. Sate ayam. Ada bau. Ada bau. Okay. Kaya dengan kuah kacang sate. Banyak ni. Okay, mantap. Guys, ada menu tambahan sate ayam. Tak masuk ni. Tak makan lah. Ayam makan lah. Makan lagi tau. Baby, bawa soalan ni. Adik, Kak Tik jangan balik lagi nak. Jangan balik lagi. Buat kerja. Ni pun Bagi dia ni bukti tu. Belum keluar. ada ni. Nanti. Hai, selamat hari raya. Baik, terima kasih. Nyanyi lagu Uncle Bo. Hindustannya. Banyak Uncle Bo. kemarin tak tebak. Iyalah. Ya, ada. Mama. Okey. Ada Uncle Fu. Ha? Saya fikir lagi lama. Sate. Mama nak main tak kasih lagi. Aunty datang. Okey, ambil. Agak. Ini nasi tomato.
Nasi tomato, nasi. Okey. Ini pegendang. Nasi yang nasi. Semua menu sudah keluar. Laksa, Sate. bihun, Bagus, bagus. Kalau bihun semua sana. nasi, sate Makan ayam. ni sikit, bihun sikit. Sate ayam. Banyak. Banyak. Kemarin saya main, you tidur. Itulah. Kita main 1 jam lebih. Waktu semalam memang ngantuk sangat lah Uncle Fu. Letih Apa ni, waktu pagi tadi anak Uncle Fu datang 3 kali makan. 3 kali dia makan tadi. Okey, makan. Ayam. Ayam. Tuan jenis. Makan dengan nasi boleh ayam goreng. Ni ayam merah, ni ayam rendang. Lain. Nak ambil dua-dua pun boleh Uncle Fu. Kupat ada. Ambil sekali rasa-rasa. Okey. Sudah. Ni kena ambil dia punya ni. Acar dia. Baru kena. Baru kena. Ni tak ambil. Apa dia? Dia kena sekali. Tak nampak. Tutup sikit. Ini. Duduk tengah sikit, duduk tengah air kipas. Sate. Makan. Makan. Dia makan. Dia makan lupa dia. Dalam yang mana? Okey, dah semakin ramai. Ramai. Makan ke, Bu? Dia ada buah pelam. Ada tambahan. Yes. Tambahan buah pelam manis. Sirisan pelam. Mantap. Okey guys. Aduh, sekejap je. Okey, balik je, Dok. Tak mau. Ya. Ni, tolong untuk balik lagi mai saya hantar tu WhatsApp. Ya. Okey. Malam budak tu datang berlari So ini dia bawa kakak dengan mak ayah dia. Okay guys, kek mama sap dah sampai. Ada kat poket. Okay, mama tengah potong Potong dengan secara lemah lembut. Tengok tuan lah. Tengok tuan lah. Tengok sikit muka tuannya. Alah. Tak boleh, tak siap lagi. Tak bersiap lagi. Dia bukan ada kek ni ya? Ada brownies lagi. Bukan. Ada mama masak ni. Cikgu dah masih. Betul yang elok sikit. So kita dah ubah sikit pakcik. Kita dah ubah sikit meja sini. Asalnya belah sana kita dah ubah sini sikit. So dekat dengan belah tengah-tengah ni lah. Mana ada. So meja sana pun kita dah ubah sikit. So makanan semua kat sini. So tetamu dah memenuhi kita punya kemah. Okay guys, ni pengunjung seterusnya, tetamu seterusnya. Sekarang jam dah menunjukkan dalam pukul 2 lebih.
So dah panas di Changlun Kedah ni. Jom masuk. Assalamualaikum. Masuk je. Masuk. Dah makan. Panas je dulu. Lama dah. Lama dah. Tahu lah. Aisyah mana? Dalam, Aisyah dalam. Aisyah. Dalam. Okay, tetamu dah makin ramai ya. Okay, ni Pak Mutu Yaman. Department air Ini bahagian department air. Sumber air Namun dah rasa. Okey tak? Oh, mana? Oh, piar tu. Boleh kan? Okey ke, Bu? Balik dulu. Okey, balik dulu. Okey, balik dulu. Okey, balik dulu. Nak beli dah. Baik. Ambil gambar ni. Itu orang kata dah fikir saya. Mari sini sikit, mari panas sana, mari sini. Mari. Aku tidur lagu ni. Ada pandai. Pamit apa? Ambil gambar. Main. Kita duduk belakang nak mah. Okey. Okey, 1, 2. Pasal kau baca tak pergi rumah ni tak gambar sini. Okey. Okey dah. Okey. Okey. Terima kasih. Terima kasih hati kita. Makan kenyang ya. Tahun depan main rumah. Boleh. Tahun depan main. Boleh datang mu. Kita buat lain dulu. Tahun depan main. Okey, Bu. Okey. Kita macam mana tahu nak masak. Makan ayam. Makan tak nak. Nak untung kan? Oh ya. Roti apa tu? Oh, buat dua tadi. Dua makan. Cepat. Patah dia pecah. Makan tak? Okey. Terima kasih. Banyak sangat. Mira je tahu macam mana kelas rambut. Makan. Mak duduk goreng pun dah. Ya. Okey, makan ada tu. Macam mana? Tak tadi dia tak nampak dulu. Okey, awak nyanyi. Julin. Mama, nyanyi lagi sekali. Sabar. Lagi sekali kita masuk nah. Okay, 1, 2, 3. Makan nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Okey. Ada seorang lagi. Okey. Dia pula. Tak mau. Tadi nak masuk kan? Okey, now. Potong. Potong depan kau di belakang. Pusing. Pusing mana? Pusing kek. Pakcik potong yang pakcik. Okey, dah. 1, 2, 3, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Main ke kuih? Kalau okey. Ada lagi. Yes, siap. Boleh coklat belum makan ni. Pusing. Okey. Frozen boleh. Boleh. Yang ni kan? Patung jangan makan. Minta kat abang bagi dia duduk. Pakcik sekali bro tu. Pakcik sekali. Pakcik bukan lalu. Allah, bukan lalu. Nenek. Anak. Dah anak. Hai. Ya, ada goodies. Ada goodies guys. Oh, Pakcik Man siap basuh guys. Pakcik Man siap basuh sabun lagi. Siap sabun lagi, basuh lagi. Tak sayang ke tak tahu lah. Memang. Buka balik. Tengok tu. Tak biar ambil dia sudu kita budak-budak ni. Ambil sudu ni, Man. Ambil sudu. Boleh order lagi. Sedap ke, ada olaf guys. Guys, sedap ke guys? Apa? sedap, Ni pergi tak kat guys. dapur je, bang. Pergi tak kat dapur je. Pergi tak kat dapur. Hello guys. Sedap ke guys? Guys, sedap ke guys? Sedap ke guys? Olaf. Lagi? Ada apa lagi? Dia dah cari baju. Abang, Let it go. Sedap guys. ambil belum kudis? Okay guys. Ni ada Makan lagi. dulu guys. Tadi buat demo je. Mam. Ti. Boleh? Dia buka dah. Kakak, Hana Am. sampai dekat anak kawan tu. Dia rasa basuh tangan. Oh ya, anak dia. Okay. Bye-bye. Okay guys, kita nak makan kek birthday Nana Zulaika guys. Let's go. Okay guys, kita punya tukang menjaga kemah kita tengah makan Tapi sekarang dia dalam Zap. Mantap. Semuanya berapa cucuk tu? 6 cucuk guys. 6 cucuk dia makan kali ni Zap. Dia makan dengan senyuman guys. makan dengan panas. Dengan kepanasan. Alright. Hati-hati tu guys. Sini. Beraya haji pula. Ya, masih dah. Ayo, masih. Ya, bang. Terima kasih ayo. Ya, cuba. Ini kena ikut. Kita gomen. Boleh ada gomen. Pandai hanya gomen. Lama kan berat kan. Sini. Balik dulu nak. Terima kasih. Balik dulu. Saya blok nah. Saya blok. Ambil pakai rasa pinggan. Okay, Ishak in the house guys. Okay, masuk. Tu tak? Kena ambil makanan depan tu. Ni adik-adik wife. Aku menimba tadi, menimba tengah panas. Sila. Ni wife. Okey. Ini Okay tak? juga Orang tahu juga. Sila. Okay, makan. Okay tak? Kalau kau nak makan nasi, ni. Ini nasi tomato, ini rendang ketupat, ni tahu. Tahu. Ni sate tinggal sikit je jap. Kasati lah. Kau nak sup ni Okay, angkatlah apa yang nak angkat. Okey lah. Terima kasih. Okay, Sap. Okay, ada rakan sekerja Rakan sekerja Ishak. Mantap, Sap. Okay guys, ada Ishak datang ke jamuan open house kita Dia nak apa ya? Kawan daripada Tunku Abdul Rahman, Universiti Pengurusan.
Okey, mantap Sak, mantap. Jangan dulu. Okey, makan. Okey Orang tak? kedai dia tahulah tunjang Ah, macam mana. Kami yelah. tahu lah, dia tak tahu. Dia tak tahu. Kalau tanya dia kata susu Citra. Kalau Citra mesti tahu tunjang. Dia tak tahu. Tanya dia megat dewa kat mana dia tak tahu Dia tak tahu juga. Tak tahu. Yang Megat kat dewa dulu ada Escowit dulu tu yang dia Oh. kecoh kat Kedah. Okey. Kira Assalamualaikum. Terima kasih. Kita dah tahu mak. Okey tak? Di atas Sungai Buloh je lah. Boleh tak? Dia hijau, rumah dekat hijau. Dia tadi apa? Okey lah, ini yang keberapa dah kita buka? Yang ni second last. Ketelah kan? Second last lah. Siapa lambat habis. Dah lambat habis. Okey, sekarang ni dah 5.30 Orang masih lagi hadir Alhamdulillah. So menu kita pun ada yang banyak, dah tinggal sikit tinggal sikit. So cukup Alhamdulillah. Dah pukul 5.34 petang. So meja penuh Alhamdulillah. Meja penuh. Belah sana pun ada juga. Belah sana pun ada juga. So meja penuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fairuz. Ya, berjumpa kita lagi. Fairuz, sahabat kita. Jom. Ada sikit lagi makanan. Ini kampung sebelah ni Ni Stay sahabat. kan. Tengok sana. Jom. Jangan ada. Mau kat balik lah. Esok lah. Esok kita orang balik belah malam. Kita orang bayar. Memang ada tinggal untuk ni. Untuk hang pun. Memang jom makan. Kita dah buka lampu. Kalau nak dekat sini je. Lampu pasal ni awak? Lampu ni. Memang dah tinggal ujung-ujung ni. Ambil satu lagi. Bagus. Nasi tomato bagus. Nasi tomato. Tak apa, buka ayam tu. Buka ayam. Okay guys, ada sahabat lama Fairuz. Saya Fairuz dan keluarganya. Alhamdulillah sampai juga dekat Changlor dia. Gelap dah. Pukul 8 dah. Ni orang akhir ke event kita. Event open house kita. Tak apalah, biarlah tu. Kebun ni boleh pergi plastik kan? Jalan ni. Ambil SKM. Last kopek. Blok KL lah. Betul? Agak sebelah tu KL lah. Belah. Dia cerita pucung kan? Pucung. Mimi pucung. Makan aiskrim.